Hubungan kompleks antara Presiden dan ahli media adalah sehebat pelbagai insiden bersejarah dalam demokrasi Amerika. Dari lemparan kasut yang mencolok hingga konfrontasi fizikal, negara itu telah menyaksikan beberapa pertikaian yang paling hangat. Boleh dikatakan bahawa kadang-kadang pemimpin dunia bebas juga kehilangan kewajaran ketika berhadapan dengan soalan yang sangat sindiran atau menggelikan. Terokai saat-saat konfrontasi yang paling mencolok dengan media dalam temu ramah Presiden, pusat perhatian pada Richard Nixon dan skandal Watergate pada tahun 1973. Pada bulan Mac 1974, berlaku konfrontasi dramatik antara Presiden Richard Nixon dan wartawan CBS Dan Rather semasa skandal Watergate. Nixon cuba menyelamatkan reputasi pentadbirannya dalam lawatan kebangsaan yang ketegangan akibat insiden yang bermula pada 1972 dengan serbuan ke ibu pejabat jawatankuasa kebangsaan Demokrat. Salah satu berhentinya tur adalah di Jones Hall di Houston, Texas. Nixon telah disambut hangat di Chicago hanya beberapa hari sebelumnya dan berharap menerima sambutan yang sama di Houston. Walau bagaimanapun, kehadiran Dan Rather, koresponden Gedung Putih dari CBS dan penduduk asli Houston yang dikenal dengan jurnalismenya yang tajam, menyiapkan pentas untuk satu konfrontasi dramatik. Sebaliknya, yang meliput Dewan Putih sejak tahun 1970 tidak asing dengan sikap Nixon terhadap media. Dia telah melaporkan secara terperinci tentang skandal Watergate dan bertekad untuk menuntut bertanggungjawab Presiden. Apabila Rather naik ke pentas untuk mempersembahkan diri, orang ramai bertindak balas dengan kombinasi tepukan dan tepuk tangan. Nixon mengolok-olok Rather, bertanya jika dia sedang melarikan diri dari sesuatu, tapi Rather membalas dengan sarkasme, memprovokasi Nixon balik. Kemudian, Nixon tersenyum dengan tidak selesa sementara penonton ketawa. Ketua negara seterusnya dalam senarai, Donald Trump, tidak membalas dengan senyuman lemah lembut. Pada Mac 2020, wartawan PBS NewsHour Yamiche Alcindor menegur Presiden Trump semasa sidang media mengenai virus corona. Satu pertempuran mental berlaku apabila Yamiche Alcindor menegur Donald Trump berkenaan kekurangan alat perubatan, menekankan ketegangan antara media dan pentadbiran Trump. Pada 26 Mac, beberapa hari sebelum pertempuran berlaku, Presiden Trump telah diwawancara oleh Sean Hannity di Fox News. Semasa temu bual itu, beliau membuat kenyataan kontroversi tentang permintaan peralatan perubatan yang dibuat oleh negeri-negeri berbeza dengan mengandaikan bahawa sesetengah daripadanya mungkin meminta berlebihan bilangan ventilator. Dia menyatakan keraguan tentang keperluan untuk mendapatkan 40,000 atau 30,000 kipas angin menunjukkan bahawa ramai hospital hanya memiliki 2 peralatan ini. Walau bagaimanapun, dengan tidak dijangka, mereka mula mempertimbangkan kemungkinan membeli 30,000 unit. Perubahan situasi ini berlaku pada 29 Mac. Semasa sidang media harian mengenai coronavirus, Alcindor menghadapi Presiden Trump dengan kata-katanya sendiri semasa menyoal interview beliau dengan Hannity, di mana beliau berkali-kali menyatakan bahawa beberapa peralatan yang diminta oleh gubernur tidak begitu diperlukan. Anda menyebut bahawa New York mungkin tidak memerlukan 30,000. Sebelum dia dapat menamatkan soalannya, Trump mengganggu. Saya tidak mengatakan itu. Dia menyatakan, bukan saya yang mengatakan ini. Alcindor menunjukkan ketenangan, menguatkan kata-kata Trump kepada Hannity. Presiden dengan jelas terganggu sekali lagi menghentikannya. Alcindor cuba menarik perhatian Presiden untuk soalannya, tetapi Trump meneruskan serangannya. Media terlibat apabila Clinton terlibat dalam kuali drama dalam kejatuhan dramatik Presiden seterusnya. Skandal Lewinsky-Bill Clinton pada tahun 1968. Presiden Bill Clinton terlibat dalam tuduhan yang mencengangkan yang berkaitan dengan hubungan asmara dengan bekas praktikum Casablanca, Monica Lewinsky.
Sementara kegemparan media meningkat, Clinton berdepan dengan negara dalam siri sidang akhbar, menafikan dengan tegas mana-mana keterlibatan yang tidak sesuai. Penafian tegas beliau menjadi momen ikonik dalam sejarah. Skandal pecah pada 17 Januari 1998 apabila Presiden Bill Clinton memberikan keterangan dalam kes serangan seksual yang melibatkan Paula Jones. Semasa soal siasat, Clinton ditanya sama ada dia pernah berdua bersama Monica Lewinsky di bilik Oval. Jawapannya dirumus secara teliti membenarkan penafsiran yang ambigu. Beliau masih kembali memastikan kontroversi yang semakin meningkat dengan peluruhan Lewinsky. Mereka tidak bergalak sebarang aksi ke atas anti menjawat-jawat dalam kegiatan kuasa. Penafian Clinton adalah kategorikal dan jelas. Presiden itu tegas menyatakan bahawa beliau tidak pernah menjalin hubungan seks dengan Puan Lewinsky. Presiden keempat dalam senarai ini telah menyebabkan media menganalisis prestasinya untuk rakyat Amerika. Lyndon B. Johnson menentang Cronkite 1968. Perang Vietnam, konflik yang bermula pada penghujung tahun 1950-an, menjadi amat berkecamuk dan kontroversi di kalangan masyarakat Amerika pada pertengahan tahun 1990-an. Di bawah pentadbiran Lyndon B. Johnson, kerajaan Amerika Syarikat menggambarkan perang secara optimis tanpa henti. Walau bagaimanapun, keadaan di Vietnam secara drastik berbeza. Peperangan ditandai dengan pergolakan gerila yang intens, di mana Viet Cong menggunakan strategi serangan dan lari serta bersembunyi di kalangan penduduk awam. Pada tahun 1968, satu saat penting dalam sejarah Amerika Syarikat berlaku apabila Presiden Lyndon B. Johnson bertentangan dengan Walter Cronkite, pengacara berita yang dihormati dari CBS. Pada Februari 1968, suatu konflik bermula disebabkan laporan berkesan oleh Cronkite mengenai Perang Vietnam yang bertentangan dengan naratif positif yang dikeluarkan oleh pentadbiran Johnson. Dihadapi dengan ketidakselarasan yang semakin bertambah antara maklumat rasmi dan laporan dari medan perang, Cronkite memutuskan untuk menyiasat situasi di Vietnam secara peribadi. Selepas perjalanannya pulang, beliau membentangkan satu laporan khas mengenai perang, disiarkan pada 27 Februari 1968. Dalam siaran 30 minit, beliau mendedahkan realiti konflik yang keras, menentang naratif optimis kerajaan. Siaran ini mempunyai impak signifikan terhadap pendapat awam, mengurangkan sokongan terhadap peperangan dan merosakkan kredibiliti Presiden Lyndon B. Johnson. Johnson bertindak dengan terkejut menyatakan, "Jika saya kehilangan Cronkite, saya kehilangan Amerika Tengah." Dapat dipastikan bahawa Cronkite tidak menunjukkan kebimbangan yang signifikan tentang perkara ini, sebagaimana yang dibuktikan oleh pandangannya selepas itu tentang Presiden Amerika. Dalam pertembungan lain yang ketara, pada pertemuan seterusnya, Jimmy Carter berdepan dengan Walter Cronkite pada tahun 1979. Walter Cronkite, yang dihormati, dianggap sebagai orang yang paling boleh dipercayai di Amerika, bersikap menghadapi Presiden Jimmy Carter, yang dikenali sebagai Raja Ketenangan, dalam satu pertempuran yang kelihatan seperti pertempuran antara seorang wira kewartawanan dan seorang pakar diplomasi presiden. Pada tahun 1970-an, Jimmy Carter, Presiden Amerika Syarikat, berhadapan dengan cabaran memimpin dunia yang bebas sambil menghadapi krisis tawanan Amerika di Iran. Situasi melibatkan 52 warga negara Amerika yang dijadikan tawanan di luar negara menjalani ujian presidennya. Pada tahun 1950-an, Amerika Syarikat memainkan peranan penting dalam penyingkiran Perdana Menteri terpilih Iran secara demokratik, Mohammad Mossadegh. Kudeta itu, yang disokong oleh CIA, mengembalikan Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang membangkitkan perasaan benci yang kuat di kalangan ramai rakyat Iran yang kini melihat Amerika Syarikat sebagai penyokong rezim penindas Shah.
Pada 4 November 1979, kebencian mencapai puncaknya apabila kumpulan militan Iran, ramai di antaranya pelajar, menyerbu kedutaan Al-Islam di Tehran. Mereka menyandera 52 diplomat dan warga Amerika, menuntut ekstradisi Shah yang berada di Amerika Syarikat untuk menerima rawatan perubatan. Krisis sandera Iran ini adalah satu episod menyedihkan dalam sejarah Amerika, mencabar keputusan Presiden Jimmy Carter dan negara itu. Ia melalui prinsip ini, Cronkite mengajukan beberapa soalan mencabar tentang usaha Presiden Carter untuk membebaskan tawan. Sebagaimana ramai wartawan, Cronkite menyokong idea penjumlahan terbalik untuk pembebasan tawan. Dalam pertembungan dengan Presiden, Cronkite menekan untuk jawapan dan Carter menyebut usaha diplomasi. Walau bagaimanapun, jawapan-jawapan tidak begitu mengesankan dan Presiden itu tertekan akhirnya membela diri. Seorang wartawan lain yang sukar yang hampir membuatkan Presiden kehilangan kesabaran ialah Reagan versus Helen Thomas pada tahun 1981. Helen Thomas menepati reputasinya sebagai wanita pertama tanpa bandingan dalam dunia media berita berkali-kali semasa konflik dengan beberapa Presiden Amerika Syarikat. Salah satu saat paling berkesan adalah semasa skandal Iran-Contra pada awal tahun 1980-an melibatkan Presiden Ronald Reagan dalam rundingan senjata rahsia dengan Iran dan pembiayaan rahsia untuk pemberontak Nicaragua yang menggoncangkan asas kerajaan Reagan. Skandal Iran-Contra mendedahkan aktiviti rahsia kerajaan ISIS dan menunjukkan sejauh mana tindakan pemimpin dalam mencapai matlamat geopolitik mereka. Apabila mengambil alihan jawatan Presiden pada Januari 1981, Ronald Reagan berhadapan dengan lanskap Perang Dingin. Doktrin Reagan bertujuan menyokong pemberontakan anti-komunis secara global. Salah satu medan utama perjuangan bagi doktrin Reagan adalah Amerika Tengah, terutama Nicaragua. Sikap agresif doktrin Reagan terhadap komunisme dan perubahan politik pada awal tahun 1980-an mencetuskan keadaan yang kacau yang berakhir dengan skandal penjualan senjata Iran-Contra. Dasar yang sangat kontroversial ini membuka jalan bagi kritikan keras Helen Thomas di sebuah persidangan di Casablanca. Wartawan yang meninggal dunia telah menghadapi Presiden secara terus terang mengenai spekulasi yang melibatkan pentadbirannya mendapat manfaat dari penjualan senjata atau ditipu. Reagan enggan menjawab, menyebabkan perpecahan dalam pertemuan konferens. Tidak sekali ia menghadapi seorang presiden kerana pada tahun 2006 dia telah berhadapan dengan George W. Bush. Tahun-tahun awal pengurusan Bush ditandai dengan cabaran besar seperti serangan pengganas pada 11 September dan perang yang berikutnya terhadap keganasan. Dengan fokus bertukar kepada Iraq, persoalan-persoalan muncul tentang justifikasi untuk serangan. Pentadbiran Bush mendakwa bahawa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnahan massal dan merupakan ancaman besar kepada keselamatan global. Walau bagaimanapun, pelbagai individu seperti Helen Thomas meragui kenyataan tersebut. Sewaktu pencerobohan Iraq semakin hampir, kecurigaan Thomas meningkat. Beliau mempersoalkan bukti-bukti yang diberikan oleh kerajaan dan kesan-kesan campur tangan tentera. Keadaan membesarkan kerisauan tidak terhad kepada kesan langsung penyerbuan, tetapi juga kesan jangka panjang kepada Amerika Syarikat dan Iraq. Soalan yang ditanya olehnya adalah langsung dan penting. Tuan Presiden, mengapa anda ingin berperang sejak anda mengambil alih jawatan di Casablanca? Pertanyaan ini telah menyentuh inti persoalan, menentang versi yang dikemukakan oleh pentadbiran dan menuntut justifikasi yang lebih mendalam. Bush bertindak balas kepada wartawan yang berpengalaman dengan mengatakan bahawa beliau membuat andaian bahawa beliau mencari peperangan. Apabila Thomas cuba untuk bercakap, Presiden campur tangan dengan jelas marah untuk mengisytiharkan bahawa dia memang mahu peperangan. Walau bagaimanapun,
ditekankan bahawa pandangan beliau tentang konflik bersenjata telah berubah selepas serangan 11 September. Dekad tahun 2000 adalah ditandai oleh wartawan-wartawan menyoal presiden-presiden seperti yang berlaku kepada Barack Obama dalam sidang media pada Mac 2009. Pada masa itu, koresponden Casablanca, Ed Henry, mengajukan soalan yang sukar tentang bonus kontroversial AIG. Syarikat insurans membayar bonus besar kepada eksekutifnya menyebabkan kemarahan awam. Presiden Obama yang dikenali dengan ketercalmaannya tiba-tiba mendapati dirinya menjadi sasaran kritikan. Tindak balas awal pentadbiran dianggap lambat dan tidak mencukupi. Presiden perlu menangani masalah tersebut secara terus dan pentas telah disediakan untuk sidang media secara kebangsaan yang disiarkan pada 24 Mac 2009. Diadakan di bilik timur Gedung Putih, suasana tambah memberikan berat kepada saat itu dengan para wartawan yang tak sabar untuk bertanya kepada Presiden tentang bonus AIG dan krisis ekonomi secara keseluruhan. Ed Henry, koresponden Casa Putih CNN, yang terkenal dengan soalannya yang tajam dan mencabar, adalah orang pertama yang bertanya tentang bonus, bertanya mengapa Presiden Obama mengambil masa beberapa hari untuk memberitahu orang ramai selepas dimaklumkan mengenai hal tersebut. Henry bertanya secara langsung dan tanpa berbelit-belit sama ada Peguam Negara New York, Andrew Cuomo, tidak lebih mahir dalam mengendalikan AIG daripada Casablanca. Soalan ini memeranjatkan Presiden yang tidak menyembunyikan kekesalannya. Obama segera menjawab, "Kami mengambil sedikit masa kerana saya lebih suka memiliki pengetahuan sebelum membuat kenyataan." Pertukaran perkataan itu sangat sengit. Presiden Obama yang biasanya tenang dan terkawal jarang sekali menunjukkan keadaan sesekali mereka wacana. Masa ini menonjol dengan jelas berbanding dengan sifat yang teratur dengan cermat selebihnya dari sidang akhbar itu, yang pada masa-masa tertentu lebih seperti satu persembahan politik yang berlarutan daripada interaksi spontan soalan dan jawapan. Pertikaian antara Obama dan Henry cepat reda, tetapi pertempuran presiden seterusnya yang berlaku menimbulkan kegemparan. Donald Trump melawan Jim Acosta pada tahun 2018. Sejak beliau memulakan tempoh pentadbirannya, Donald Trump telah menjalin hubungan yang bergejala dengan media. Secara rutin, beliau menggelarkannya sebagai pembawa berita palsu dan menuduh mereka sebagai pihak yang berat sebelah terhadap beliau. Sebagai wartawan utama di White House CNN, Jim Acosta sering memimpin isu ini. Pentadbiran Trump telah dikritik dengan keras oleh dasar-dasarnya, terutamanya pendiriannya yang tegar terhadap imigresen. Kumpulan pengungsi yang bergerak melalui Meksiko ke Amerika Syarikat adalah salah satu perkara yang paling kontroversi dengan Trump terus-menerus menggambarkan ia sebagai penyerbuan. Pada 7 November 2018, Trump telah memberikan sidang akhbar di Casablanca di mana beliau menjawab soalan dari beberapa wartawan. Ketika giliran Acosta, beliau bangun dan bertanya tentang konvoi migran. Dia mempersoalkan deskripsi yang dibuat oleh Trump mengenai konvoi sebagai serangan, menentang Presiden mengenai penggunaan bahasa yang mencetuskan api. Mirip dengan pertarungan di WrestleMania, tetapi bukan pukulan, ada pertukaran ejekan lisan. Acosta tetap kukuh dalam cubaannya untuk membuat soalan lanjutan berkenaan penyiasatan Rusia. Trump menjadi semakin marah dan mengecam Acosta sebagai kasar dan teruk sebelum seorang staf baru Casablanca cuba mengambil mikrofon daripadanya, menunjukkan ketegangan dalam suasana itu. Acosta memberontak dan terjadi pergulatan singkat, mirip seperti permainan tarik tambang antara kanak-kanak bertanding untuk mainan. Trump meneruskan kritikannya, menyatakan bahawa sesiapa yang menyebarkan berita palsu seperti yang sering dilakukan oleh CNN menjadi musuh rakyat.
Ini adalah momen penting dalam hubungan antara Presiden dan media. Cari tahu bagaimana media tidak mundur dalam insiden seterusnya. Obama versus pada 15 Julai 2015 semasa sidang akhbar yang tegang mengenai perjanjian nuklear dengan Iran. Wartawan berita CBS, Major Garrett, mendebarkan Presiden yang biasanya terkawal dengan soalan tajam. Bilik Timur di Rumah Putih dipenuhi dengan jangkaan dengan wartawan dari seluruh negara berkumpul untuk acara yang dinantikan. Presiden memulakan dengan menerangkan aspek-aspek asas perjanjian dengan Iran, menekankan kepentingannya untuk keselamatan global dan pencegahan penyebaran. Dengan kefasihannya yang biasa, beliau menghuraikan dengan terperinci pemeriksaan yang ketat dan mekanisme pengesahan yang penting untuk perjanjian itu. Di kalangan wartawan yang hadir adalah Major Garrett, seorang koresponden berpengalaman dari CBS News. Diketahui oleh soalan tajamnya, Garrett biasa dengan tekanan media di sekitar Casablanca. Apabila Presiden selesai dengan komen beliau dan memberi ruang untuk soalan, Garrett menggunakan peluang itu untuk mengutarakan perkara kontroversi yang telah membuatkan ramai rakyat Amerika berasa resah. Soalannya langsung dan padat. Dia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Obama tentang kepuasannya dengan syarat-syarat perjanjian dengan Iran yang mengakibatkan 4 warga negara Amerika terus menjadi tawanan di negara itu. Nama-nama tawanan tersebut adalah Amir Hekmati, Said Abedini, Jason Rezaian dan Robert Levinson dan telah menimbulkan kegelisahan besar baik bagi keluarga mereka maupun bagi negara. Pertanyaan dari Garrett menyoroti titik sensitif, mempertanyakan strategi Presiden dalam menghadapi situasi yang rumit ini. Atmosfera di dalam bilik berubah dengan serta-merta. Presiden Obama dikenali kerana ketenangan dan kewibawaannya, bertindak dengan jelas terganggu dan wajahnya menjadi tegang semasa memberi respons kepada Garrett. Obama mengecam kenyataan Major sebagai tidak masuk akal, sambil menekankan bahawa dia sepatutnya mempunyai lebih kesedaran. Isu Presiden di Amerika terus disiasat dan bekas Presiden pun tidak terkecuali, seperti yang terlihat dalam pertikaian antara bekas Presiden H.W. Bush dan Dan Rather pada tahun 1988 semasa sebuah temu bual secara langsung. Rather mencadangkan bahawa Presiden George H.W. Bush terlibat dalam skandal Iran-Contra yang telah menggoncang pentadbiran Reagan. Selepas itu tercetuslah satu perdebatan yang sengit dan dramatik yang mengejutkan penonton dan menonjolkan keupayaan Bush untuk menjaga reputasinya di bawah sorotan yang ketat. Pada tahun 1987, dengar pendapat di Kongres dijalankan untuk menyiasat skandal Iran-Contra. Namun, walaupun kesaksian yang luas dan bukti yang dikemukakan, siasatan yang dipimpin oleh majoriti Demokrat tidak menemui bukti langsung yang mengaitkan Bush dengan aktiviti-aktiviti haram. Namun, kecurigaan masih berterusan dan media terus menyiasat peranan Bush dalam skandal tersebut. Rather bersedia untuk berdepan dengan Bush secara langsung di televisi, dilengkapi dengan segmen berita selama 6 minit yang menunjukkan bahawa keterlibatan Bush dalam skandal Iran-Contra lebih penting daripada yang sebelum ini disangka. Hujah-hujah cabul Rather mengenai keterlibatan Bush dalam skandal menyebabkan satu konfrontasi dramatik yang menjerat perhatian negara. Bush membalas secara mendalam, merujuk kepada kesilapan profesional. Rather mengimbangi pertarungan dan mengubah arah perbincangan. H.W. Bush terpaksa meninggalkan persaraan untuk melindungi reputasinya, satu situasi yang berulang dengan Bill Clinton dalam pertandingan seterusnya. Clinton versus. Pada tahun 2006, Chris Wallace telah melakukan wawancara bersejarah di Fox News Sunday, di mana Bill Clinton dengan tegas mempertahankan tindakan dan keputusannya sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-42 dari tahun 1993 hingga 2001, sambil menuduh Wallace mempunyai pendekatan konservatif yang negatif. Semasa pentadbiran Clinton,
Osama bin Laden muncul sebagai ancaman yang besar. Beliau sebagai mentor Al-Qaeda merancang siri serangan ke atas minat Amerika yang ketara. Sebagai balasan, Clinton memberikan kebenaran untuk serangan peluru berpandu yang ditujukan kepada perkhemahan latihan bin Laden di Afghanistan. Serangan yang dikenali sebagai Operasi Infinite Reach bertujuan untuk menyingkirkan bin Laden dan menghalang tindakan Al-Qaeda. Walau bagaimanapun, bin Laden berjaya melarikan diri dan ancaman meningkat. Kritikus berhujah bahawa walaupun berusaha, pentadbiran Clinton telah terlepas peluang untuk menangkap atau membunuh bin Laden. Mereka mempersoalkan kekurangan dalam keselamatan dan mempertanyakan sama ada tindakan yang mencukupi telah diambil untuk menghadapi ancaman. Kritikan-kritikan tersebut terus berlanjut walaupun Clinton telah menamatkan pentadbirannya pada tahun 2001. Wawancara itu menjadi tegang apabila Clinton membela tindakannya untuk menangkap bin Laden. Dia menuduh sayap kanan menyerangnya ketika dia cuba dan juga menuduh mereka tidak melakukan cukup. Kemudian dia bertanya kepada Wallace sama ada dia telah mengkritik pentadbiran Bush kerana masalah yang sama. Bekas Presiden Obama sekali lagi meninggalkan aura biasanya untuk perang kata-kata dengan media. Pada tahun 2016, Obama berdepan dengan Jake Tapper dalam satu acara CNN, menjadi watak utama salah satu temu bual paling intens dalam kerjayanya. Diaturi oleh Jake Tapper yang dikenal dengan sikapnya yang tegas, pertemuan itu agak tidak biasa. Atmosfera itu terisi dengan tenaga ketika pertanyaan tajam Tapper menyiasat secara mendalam dasar-dasar Obama tentang krisis pelarian Syria, kawalan senjata dan isu-isu bangsa. Semua bermula apabila Tina Hutchins, ibu seorang askar yang dianugerahkan bintang perak, mempersoalkan Presiden tentang penolakannya menggunakan frasa jihad Islam radikal untuk merujuk kepada pengganas. Obama menyatakan bahawa kumpulan-kumpulan pengganas telah memutabelitkan imej Islam dengan menimbulkan keadaan dan krisis yang serius. Menurut bekas presiden itu, kumpulan-kumpulan ini cuba menggunakan Islam secara salah untuk membenarkan tindakan keganasan dan kebiadaban mereka, sesuatu yang dia tekankan sebagai pembuatan masalah. Obama menegaskan bahawa tidak ada alasan agama untuk tindakan yang dilakukan oleh organisasi seperti Al-Qaeda atau ISIL. Sebelum bertanya mengapa dia tidak menggunakan istilah tersebut, Donald Trump yang pada masa itu merupakan calon presiden mengatakan bahawa penolakan Obama menunjukkan ketidakpatuhannya dalam menangani keganasan. Presiden terus merujuk kepada sindiran Trump. Pada masa ini, Tapper campur tangan dengan menyatakan bahawa Obama mengacu kepada Trump. Ketika Presiden cuba menjelaskan apa yang dia maksudkan, Tapper selalu mengganggu, menghasilkan momen tegang di antara mereka. Media telah menjumpai lawan yang setara dalam bekas Presiden Donald Trump yang dikenali kerana tidak mundur dalam temu ramah yang memalukan yang telah mencetuskan pelbagai kontroversi semasa pentadbirannya, termasuk insiden antara Trump dan Abby Phillips pada tahun 2018. Semasa sidang media yang penuh beremosi, Presiden Donald Trump berkonflik dengan wartawan CNN, Abby Phillips, dalam satu pertelingkahan yang mengejutkan penonton. Soalan Phillips mengenai harapan Trump terhadap Matthew Whitaker, peguam negara sementara, untuk campur tangan dalam siasatan Mueller, mencetuskan respon yang beremosi dari Presiden. Konteks bagi situasi ini adalah pelantikan secara tiba-tiba dan kontroversi Matthew Whitaker sebagai peguam negara sementara Amerika Syarikat. Sebelum menamakan Whitaker, Trump telah meminta letak jawatan peguam negara pada ketika itu, Jeff Sessions. Sessions telah menjadi penyokong setia Trump
semasa kempen presidennya, namun hubungan di antara mereka semakin merosot seiring berlalunya masa. Sebab utama konflik itu adalah penolakan Sessions untuk mengambil bahagian dalam siasatan yang dipimpin oleh penasihat khas Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia dalam pilihan raya 2016. Penolakan Sessions membuat Trump marah. Dia merasa ditinggalkan pada waktu yang penting. Selama beberapa bulan, desas-desus tentang penarikan Sessions dianggap datang dan pada 7 November 2018, ia akhirnya berlaku. Ketika Trump berada di podium, Phillips mengambil kesempatan untuk bertanya apakah dia mengharapkan Whitaker akan membatasi penyiasatan Mueller. Soalan itu diajukan secara langsung dan objektif, mencerminkan kebimbangan ramai tentang pelantikan Whitaker. Jawapan Trump cepat dan tajam. Apakah soalan bodoh itu? Dia membalas. Anda membuat banyak soalan bodoh. Sentimen bercelaru Trump terhadap lelaki dan wanita wartawan sekali lagi dipamerkan dalam interaksi seterusnya. Pemangku Presiden Trump yang bermula pada tahun 2018 ditandai oleh hubungan yang bergejolak dengan media dengan terdapat ketidaksamaan pendapat yang kerap berlaku antara pentadbiran dan April Ryan. Pertanyaan mengenai kekejaman polis dan masalah-masalah lain yang mendesak sering dielakkan atau dijawab dengan sikap bermusuhan. Ketika cuba bertanya kepada Trump mengenai penindasan pengundi, wartawan Gedung Putih itu diganggu oleh bekas presiden tersebut yang meminta beliau duduk berulang kali dan enggan menjawab soalan. Dia memanggil Ryan sebagai penjenayah kalah dan tidak mesra. Sebelum sidang media yang terkenal pada tahun 2018, Ryan telah melalui beberapa pertelingkahan hebat dengan Presiden Trump dan setiausaha akhbar beliau. Dan setiap pertemuan seolah-olah meningkatkan ketegangan, menyediakan landasan untuk konfrontasi yang meletus berikutnya, seperti yang diceritakan oleh cerita seterusnya. Pada 20 Mac 2020, semasa satu sidang media harian pasukan tugas khas coronavirus di Casablanca, Trump berhadapan dengan Peter Alexander. Wartawan NBC News, Peter Alexander, yang terkenal dengan soalannya yang tajam, bertanya soalan kritikal semasa pandemik, mempertikaikan sama ada presiden sedang menimbulkan harapan palsu dengan mempromosikan dadah-dadah yang tidak disahkan untuk coronavirus, mengambil kira ketidakpastian dan ketakutan yang meluas disebabkan oleh situasi semasa. Ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang kenyataan optimis Trump mengenai rawatan yang belum disahkan secara saintifik. Apabila Alexander meneruskan ceramahnya, dia menyebut statistik pandemik yang paling baru menekankan jumlah tinggi warga Amerika yang dijangkiti dan jumlah besar orang yang bimbang. Kemudian, dia mengajukan soalan berikut kepada Presiden. Apa yang Tuan akan katakan kepada warga Amerika yang berasa takut? Soalan ini yang nampaknya mudah menyentuh titik sensitif bagi Trump. Dengan jelas terganggu, Presiden menggelengkan kepala dan menjawab secara mendadak. Ini merupakan permulaan kepada kritikan panjang terhadap Alexander. Trump menegurnya kerana mengajukan soalan yang dianggap tidak sopan dan juga menyerang NBC dan ibu bapa syarikatnya, Comcast. Ucapan marah Trump tidak terhad kepada itu. Presiden memarahi Alexander, mengkritik laporannya sebagai satu liputan yang sangat buruk, meninggalkan bilik dan penonton terkejut. Episod ini menunjukkan ketegangan antara Trump dan media mencipta hubungan yang berasakan konflik sepanjang tempoh pentadbirannya. Sehingga bertahun-tahun insiden-insiden ini tidak hanya mengetengahkan serangan peribadi yang dihadapi oleh wartawan-wartawan, tetapi juga mencetuskan perdebatan penting mengenai kebebasan akhbar dan perwakilan suara-suara yang dipinggirkan dalam media. Dikenali segera di seluruh dunia,
Rumah Putih melampaui fungsi asasnya untuk menjadi kediaman presiden yang paling ikonik di planet ini. Imejnya membangkitkan idea-idea kuasa, diplomasi dan hakikat sebuah bangsa. Selain daripada penampilannya yang elegan, Rumah Putih, kediaman Presiden Amerika Syarikat, mempunyai sejarah yang kaya dengan penuh rahsia. Dari bilik yang berhantu hingga langkah-langkah keselamatan moden yang tersembunyi dalam dindingnya, tempat tersebut menyimpan banyak misteri yang menanti untuk diungkap. Ikutlah kami dalam penerokaan beberapa fakta yang kurang diketahui mengenai kediaman Presiden di Amerika Syarikat. Pada 13 Oktober 1792, para Freemason bergerak dari Georgetown ke tapak di White House untuk menetapkan batu asas. Pada malam itu, di Fountain Inn, mereka membuat 11 ucapan selamat, salah satunya untuk anak-anak cantik Amerika. Tetapi semakin malam, mereka menjadi keliru tentang lokasi batu asas. 5 hadiah tambahan telah diberikan yang berakhir dengan permintaan untuk keamanan dunia, kebebasan dan keharmonian sebelum tetamu-tetamu berpecah pada malam itu. Tempat di mana batu asas diletakkan kelihatan seperti kenangan jauh. Pada tahun 1946, sebuah surat yang telah lama dilupakan muncul semula, membawa butiran tentang peristiwa bersejarah. Seorang lelaki di Philadelphia telah menghantar surat kepada seorang kawan di Charleston pada 20 Oktober 1792, menggambarkan upacara meletakkan mortar basah ke atas sebuah batu asas, memasukkan plat logam bertarikh dengan nama-nama orang berpengaruh dan meletakkan batu itu di tempatnya. Penemuan itu menantang kebijaksanaan tradisional yang sebelum ini meletakkan batu asas di sudut timur laut menurut tradisi Masonik. Penemuan itu menghasilkan penyiasatan baru yang berpusat di sudut barat daya. Semasa pembaharuan White House pada tahun 1949 oleh Harry Truman, arkitek Lorenzo Winslow menjalankan penyelidikan ke atas batu penjuru misteri. Jurutera tentera menggunakan detektor ranjau yang mengeluarkan bunyi mendesis kuat di sudut barat daya, menunjukkan kehadiran plat di antara dua batu. Beberapa peminat mencadangkan untuk mengeluarkan plat itu, tetapi Truman menolak tindakan apa-apa yang melibatkan tindakan yang menjengkelkan, membenarkan hanya penemuan tidak sengaja semasa penyelenggaraan semula. Kemudian, satu peranti radar dari Jabatan Pengangkutan Virginia menemui pantulan yang menjanjikan tetapi tidak pasti di sudut barat daya, meninggalkan misteri tidak terselesaikan. Ruang taklimat di Rumah Putih, sebuah simbol penting demokrasi Amerika, memiliki sejarah yang kaya yang bermula dari masa lalu sebelum digunakan sebagaimana hari ini. Sebelum menjadi tumpuan konferensi akbar harian, tempat ini mempunyai pelbagai tujuan. Pada suatu ketika, ia berfungsi sebagai dobi dan kemudian diubah menjadi kolam renang bertutup. Pada abad ke-20, bilik itu digunakan sebagai tempat menerima tetamu di Casablanca, selain daripada berfungsi sebagai kawasan penyimpanan untuk dokumen dan rekod presiden. Semasa Perang Dunia Kedua, ia telah diubah suai menjadi pejabat sementara untuk pembantu tentera Casablanca. Pada tahun 1950, ruang itu digunakan sebagai pejabat berita di mana wartawan berkumpul untuk menulis dan menyimpan artikel mereka. Hanya pada tahun 1999, ia secara rasmi ditetapkan sebagai bilik taklimat media dengan Setiausaha Media Ronald Ziegler menjalankan taklimat formal pertama. Sebelum itu, sidang media diadakan di tempat berbeza di Casablanca seperti ruang makan rasmi dan ruang timur. Pengumuman seringkali tidak formal, dengan wartawan berkumpul di sekitar meja Setiausaha Akhbar atau di lorong berhampiran bilik oval. Bilik pengumuman akhbar telah mengalami beberapa penjelmaan, termasuk satu ubah suai besar pada tahun 2000 yang memperluaskan ruang dan memasang peralatan penyiaran moden.
Saat ini, bilik ini merupakan lambang ketelusan dan tanggungjawab di mana Setiausaha Akhbar Casablanca berinteraksi setiap hari dengan wartawan untuk membincangkan isu-isu mendesak dan menyediakan kemaskini tentang aktiviti Presiden. Filem Olympus Has Fallen tepat menggambarkan langkah-langkah pertahanan yang digunakan untuk melindungi rumah ketua dunia bebas. Walaupun beberapa butirannya digembar-gemburkan seperti peluru berpandu di atas bumbung Casablanca, ketepatan keseluruhannya memberi kesan kepada semua pada masa pelancarannya pada tahun 2013. Rumah Putih mempunyai sistem pertahanan peluru berpandu untuk melindungi Presiden dan ruang udara tempat itu tidak hanya di bumbung tetapi juga di seluruh perimeter dan kawasan Washington DC. Semasa pelantikan Presiden 2005, sistem peluru berpandu Superficie Surface, NASAMS, dikerahkan untuk menjaga ruang udara kawasan secara aktif dan sejak itu digunakan untuk memastikan keselamatan Rumah Putih menubuhkan zon larangan terbang yang ketat. Langkah lain yang diambil oleh filem adalah kewujudan penembak tepat di atas bumbung Rumah Putih. Penembak tepat dari bahagian seragam perkhidmatan rahsia adalah ahli yang sangat terlatih yang bertanggungjawab untuk menyediakan lapisan keselamatan dan pengawasan tambahan. Mereka berada di lokasi strategik di atas bumbung pintu masuk utara dan pintu masuk selatan Casablanca dilengkapi dengan senapang runcing tinggi dan teknologi optik yang canggih. Misi utama mereka adalah untuk memastikan keselamatan timbalan Presiden, keluarga mereka, ketua negara yang datang berkunjung dan diplomat lain, serta menyediakan pengawasan dan perlindungan daripada penembak. Rumah Putih terkenal dengan keangkeran. Selama sejarahnya yang panjang, banyak laporan aktiviti paranormal telah muncul dengan hantu Abraham Lincoln menjadi roh paling terkenal yang mengembara di lorong-lorongnya. Jerry Smith, seorang kaki tangan Rumah Putih selama bertahun-tahun, adalah salah seorang yang pertama berkongsi pengalamannya dengan hantu Lincoln dalam artikel Akhbar 1903, memulakan tradisi penampakan yang berterusan hingga hari ini. Banyak pertemuan tersebut berlaku di bilik Lincoln atau bilik oval kuning yang terletak di tingkat 2, di mana kehadiran misteri Presiden ke-16 telah diperhatikan oleh ramai orang termasuk Ibu Negara Grace Coolidge dan Ratu Wilhelmina Belanda. Haiwan peliharaan di Casablanca juga menunjukkan sensitiviti kepada makhluk halus seperti anjing Rex Presiden Ronald Reagan dan First Lady Nancy Reagan. Mereka enggan masuk ke bilik Lincoln dan sebaliknya mereka berdiri di luar pintu menyalak dengan gelisah. Lihatannya sering berlaku menggambarkan hantu Lincoln dengan topi tinggi dan jubahnya, berjalan di lorong atau berdiri di pintu, matanya tajam memperhatikan apa yang berlaku di Casablanca. Sementara sesetengah mungkin menganggap pertemuan ini sebagai khayalan semata-mata, bagi mereka yang mengalami sendiri, kehadiran hantu Lincoln adalah sangat nyata, satu warisan yang kekal dari salah satu pemimpin yang paling dihormati di Amerika. Tempat kediaman semasa bukanlah asalnya. Rumah Putih adalah lambang yang mencorakkan Amerika Syarikat dengan sejarahnya yang kaya meliputi lebih dari 200 tahun. Pembinaan bangunan ini bermula pada tahun 1792 dan telah menjadi tempat kediaman kepada semua Presiden Amerika dari John Adams sehingga hari ini. Walaupun kepentingan sejarahnya yang besar, yang mengejutkan, sedikit sahaja struktur asal yang masih kekal. Sebuah segitiga bencana memusnahkan telah melanda Gedung Putih selama bertahun-tahun, mengakibatkan struktur yang telah diperbaharui secara signifikan. Walau bagaimanapun, dinding batu asal bahagian awal bangunan masih teguh. Dinding-dinding ini sebagai peninggalan tunggal dari bangunan tahun 1792 adalah mengagumkan untuk dilihat dan pendedahan luarannya menjadikannya mudah untuk dilawati oleh orang awam. Apabila memandang Gedung Putih,
anda akan melihat sebahagian daripada sejarah Amerika yang dijaga dengan teliti. Fakta bahawa sebahagian daripada bangunan asal masih berdiri adalah penghormatan kepada ketahanan struktur dan orang-orang yang membina bangunan itu. Sama ada anda seorang peminat sejarah, peminat seni bina atau hanya seorang pemerhati yang ingin tahu kehadiran berterusan, Gedung Putih adalah peringatan akan masa lampau yang menarik dari negara dan orang-orang yang mempengaruhi. Ambil masa sebentar untuk memikirkan sejarah legenda Rumah Putih dan dinding asal yang diselamatkan hingga hari ini, melambangkan lambang penting warisan dan individu yang menyumbang kepada kewujudannya. Meskipun hampir dihukum dan dimusnahkan, Rumah Putih tetap sebagai mercu tanda Amerika yang ikonik dengan fasad putihnya, tingkap-tingkap yang menjulang tinggi dan tiang-tiang Yunani tradisional yang dikenali di seluruh dunia. Sebagai tempat kediaman rasmi presiden dan keluarga pertama, kediaman ini pernah memuatkan semua pemimpin Amerika kecuali George Washington. Walaupun musnah akibat kebakaran dan dibina semula, lambang kuasa dan kebebasan ini telah bertahan lebih daripada 2 abad. Pada tahun 1970-an, bagaimanapun bangunan yang dulunya megah itu telah menjadi terbiar, memerlukan restorasi lengkap untuk mengembalikan kembali kegemilangan lama. Untuk tahan ujian masa, bangunan berusia berabad-abad memerlukan penyelenggaraan yang rajin. Walau bagaimanapun, kerajaan Amerika gagal dalam tanggungjawab penting ini menyebabkan Rumah Putih terbengkalai. Menurut Persatuan Sejarah Rumah Putih, bangunan itu hampir runtuh pada tahun 1940-an. Walaupun usaha-usaha pengmodenan yang dibuat oleh beberapa pentadbiran, masalah struktur tetap hadir. Pada tahun 1841, Istana Putih telah mengalami pembaharuan penting mengadopsi gaya Victorian. Barat Wing telah dibina pada tahun 1902, diikuti oleh Timur Wing pada tahun 1942, yang kononnya mengandungi sebuah bunker rahsia. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah struktur asas. Oleh itu, struktur utama bangunan masih diabaikan, memerlukan campur tangan segera sehingga penghujung tahun 1940-an. Apabila mengambil alih jawatan presiden, Truman berhadapan dengan keadaan bangunan yang teruk. Dalam bangunan itu terdapat bukaan yang luas di mana angin bertiup. Selain itu, dinding-dinding itu mengeluarkan bunyi-bunyian keras seolah-olah akan runtuh. Truman dengan jenaka menyebut kemungkinan wujud hantu, tetapi keadaan itu bukanlah sesuatu yang boleh diringankan. Dia bertindak dengan pantas, dengan menggaji satu pasukan jurutera untuk menyelesaikan masalah struktur bangunan. Adalah jelas bahawa keadaan itu memerlukan lebih daripada sekadar pembaikan biasa. Ia memerlukan pembaharuan lengkap. Bangunan itu telah mengalami transformasi lengkap dan banyak daripada perubahan yang dibuat masih ketara pada hari ini. Anda boleh memiliki versi anda sendiri, Casablanca. Satu replika yang mengagumkan bangunan ikonik ini boleh didapati untuk dijual di McLean, Virginia dengan harga 2.7 juta tanpa segala kemewahan dan keadaan. Terletak di 11 Drusus Place, Towson Road. Istana 14,000 kaki persegi ini, walaupun tidak sehebat istana 55,000 kaki persegi di Washington, mempunyai banyak daya tarikan dan kemewahan. Dengan 3 tingkat, ia mencerminkan kediaman rasmi Presiden Biden, menampilkan reka bentuk neoklasik, dalaman berbahan marmar putih dan dinding putih. Walaupun bukan tiruan, ia menonjol dengan bilik oval yang mengagumkan dengan beranda, sesuai bagi mereka yang mencari pengalaman, merasakan menjadi pemimpin dunia bebas. Rumah ini mempunyai 7 bilik tidur dan 9 bilik air, menyediakan ruang luas untuk keluarga dan rakan-rakan. Di tingkat pertama, terdapat siling tinggi setinggi 3.3 meter, sebuah dapur luas untuk makanan, sebuah perpustakaan dan sebuah bilik, manakala bilik-bilik lain terletak di tingkat atas.
Bagi pencinta bersantai, rumah ini dilengkapi dengan sebuah sauna, 5 perapian dan sebuah garaj untuk 3 kereta. Hartanah merangkumi kira-kira 1.6 ekar dan mempunyai pintu masuk yang tertutup, menjadikannya tempat perlindungan yang ideal bagi sesiapa yang ingin melarikan diri dari kegairahan bandar. Ini bukanlah satu-satunya kediaman di McLean dengan reka bentuk yang diilhamkan daripada Casablanca kerana sebuah rumah seluas 12,500 kaki persegi yang dibina pada tahun 1989 telah dilelong pada tahun 2016 menunjukkan minat di pasaran bagi mereka yang ingin tinggal seperti Presiden. Rumah Putih telah dimusnahkan dalam 2 kejadian. Pada tahun 1814, semasa Perang Lepas 12, tentera British membakarnya sebagai pembalasan terhadap serangan orang Amerika di York, Ontario, Kanada. Kebakaran di Washington menyebabkan kehancuran sebahagian besar bandar, meninggalkan hanya dinding luar Rumah Putih berdiri. Kerana lemah akibat kebakaran dan pendedahan kepada elemen, diperlukan untuk merobohkan dan membina semula sebahagian besar dinding, kecuali bahagian dinding selatan. Orang British membawa banyak barang dari Casablanca, tetapi hanya 3 yang ditemui semula. Walaupun kebanyakan orang tahu tentang kebakaran yang diakibatkan oleh orang British di Casablanca, ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat kebakaran kedua. Pada 24 Disember 1929, terjadi kebakaran besar di White House, lebih buruk daripada sebelumnya. Charlie Williamson, seorang kurier tempatan, memperhatikan asap di pejabat West Wing dan dengan cepat memberi amaran kepada pegawai Richard Trice dan ejen Russell Wood. Berjalan mendaki tangga berliku dengan cepat, mereka menghadapi kebakaran hebat yang melibatkan 200,000 risalah kerajaan yang disimpan di loteng sejak zaman Presiden Theodore Roosevelt. Ketika Presiden Herbert Hoover dan isteri pertama Lou Hoover mengadakan majlis Natal untuk kanak-kanak, I.K. Hoover desak-desak memberitahu Presiden tentang cadangan mengenai evakuasi yang aman. Isteri pertama memastikan kanak-kanak tidak sedar bahaya, dan pada tahun berikutnya, beberapa di antara mereka mendapat hadiah trak pemadam kebakaran mainan dari Presiden. LBJ meninggalkan tukang paip di Casablanca hampir gila. Beberapa hari selepas menetap di kediaman tersebut, Presiden Lyndon B. Johnson memanggil Ketua Usher J.B. West untuk mesyuarat kecemasan. Apakah masalahnya? Pancuran air di bilik Presiden. Johnson telah bertekad untuk membaiki pancuran sehingga mengancam untuk kembali ke kediamannya yang dahulu di DC, iaitu Elms. Jika pembaikan tidak dilakukan, dia merindukan tekanan air yang kuat dan pancaran air berbilang dari pancuran kegemarannya, terutamanya yang dinamakan jumbo yang diarahkan ke bahagian sensitifnya. Permintaan Johnson adalah eksplisit. Dia ingin mandi pancuran yang kuat dan berkuasa, serupa dengan intensiti jarum dan tekanan hos pemadam yang biasa dia gunakan. Jurutera-jurutera terkejut kerana keluarga Kennedy tidak pernah membuat sebarang aduan berkenaan sistem hidrolik. Namun, apabila dimaklumkan bahawa pemasangan pancuran baru untuk Presiden memerlukan pembaharuan yang besar, melibatkan penggantian paip dan pemasangan pam baru, Johnson mendesak agar kos ditanggung oleh tentera. Projek yang mahal itu dengan jumlah berpuluh-puluh ribu dolar disokong oleh dana yang diperuntukkan untuk tujuan keselamatan membawa kontroversi. Keperluan Johnson telah menghasilkan aktiviti yang sibuk dengan jurutera dan tentera bekerja dengan cepat untuk menyiapkan projek yang dirahsiakan itu. Walaupun 5 tahun usaha, 5 pancuran air baru, tangki air tersuai dan 6 nosel penyembur badan, krisis pancuran air berterusan. Johnson meletus dalam kekesalan. Jika saya dapat menggerakkan 10,000 tentera dalam sehari, anda boleh membaiki tandas saya. Bom meletakkan ratusan galon setiap minit, melebihi pemadam kebakaran tetapi masih tidak mencukupi.
Apabila Nixon menggantikan Johnson, beliau dengan cepat mengarahkan pembalikan kepada perubahan itu. Kediaman Presiden tidak sentiasa dikenali sebagai White House. Apabila Presiden John Adams berpindah ke sana pada tahun 1900, ia dikenali sebagai Rumah Presiden atau Istana Eksekutif. Selama lebih dari 100 tahun, orang awam dan media biasa memanggil tempat itu secara tidak rasmi sebagai Rumah Putih. Barulah pada tahun 1991, Presiden Theodore Roosevelt secara rasmi mengesahkan nama yang kita kenal hari ini. Diberi nama Rumah Putih, tidak menghairankan bahawa asal-usulnya telah menimbulkan teori-teori yang menarik. Sebuah teori yang menunjukkan bahawa bangunan itu dinamakan Sempena Batu Putih yang digunakan semasa pembinaan semula rumah banglo selepas pencerobohan British semasa Perang 1812. Pembaikan ini mengakibatkan transformasi struktur yang kini menampilkan fasad putih yang berkilauan yang telah menjadi lambang ketahanan Amerika. Hipotesis lain mencadangkan bahawa pemilihan nama Casablanca telah dipengaruhi oleh cat putih yang digunakan untuk menutup tanda asap yang ditinggalkan oleh kebakaran yang merosakkan. Cat telah digunakan untuk menyembunyikan tanda-tanda masa lalu, memberikan bangunan itu penampilan yang diperbaharui, yang bertentangan dengan sejarahnya yang berliku. Nama Casablanca telah menjadi ikon sejarah Amerika Syarikat, mewakili demokrasi dan kepemimpinan, bangkit sebagai simbol kebebasan dan harapan. Diperlukan 570 galon cat untuk melukis Casablanca. Rumah Putih telah mengalami pembaruan yang berkesan pada tahun 2019 yang dijalankan oleh pasukan tukang yang mahir dan menggunakan cat yang dibangunkan khas untuk mengekalkan daya tarikan bersejarah bangunan ikonik tersebut. Sepanjang proses ini, lapisan luar berbukit batu kapur yang asalnya dilapisi dengan kapur putih pada tahun 1798 telah diperbaharui dengan 570 galon Cat Whisper White dari Duran. Penghapusan dan pengaplikasian semula cat pada batu kapur itu memastikan bahawa Rumah Putih terus bersinar sebagai lambang sejarah dan demokrasi Amerika. Pasukan CAT bekerja dengan penuh dedikasi selama seminggu untuk menyegarkan bahagian luar Casablanca. Dengan menggunakan Cat Premium Whisper White dari Duran, bahagian barat sendiri memerlukan 300 galon yang menakjubkan dengan total sekurang-kurangnya $45,000 kos. Menurut Persatuan Sejarah Casablanca, projek lengkap akan memerlukan kira-kira 570 galon yang akan menghasilkan lebih dari $85,000 dalam kos cat. Pelaburan penting ini memastikan bahawa bahagian luar bangunan ikonik bersinar terang, memastikan statusnya sebagai lambang sejarah dan demokrasi Amerika. Cat khas yang diformulasikan khusus dari Jerman yang dikenali kerana sifat pemeliharaan yang luar biasa hanya digunakan di Casablanca. Cat berkualiti tinggi ini telah dibangunkan untuk menggalakkan pelepasan kelembapan dan melindungi bangunan. George Washington tidak pernah tinggal di Casablanca. Bangunan itu menjadi simbol politik yang penting di Amerika Syarikat, berfungsi sebagai tempat tinggal rasmi presiden dan keluarganya. Dengan kira-kira 6,000 pelawat setiap hari, Casablanca merupakan tarikan pelancongan utama di Washington, D.C. Selama lebih dari 2 abad, ia telah memainkan peranan penting dalam sejarah negara tersebut, menahan beberapa serangan termasuk kebakaran teruk yang disebabkan oleh tentera British dan menerima tetamu terkemuka dari dalam dan luar negara. Rumah Putih memainkan peranan penting dalam sejarah Amerika Syarikat, memberi kesan yang signifikan terhadap nasib negara sebagai tempat tinggal rasmi hampir semua Presiden Amerika kecuali George Washington. Pada tahun 1789, ketika mengambil jawatan Presiden pertama AS, Washington menetap di bandar New York, ketika itu ibu negara.
Walau bagaimanapun, tempat kediaman presiden asal didapati tidak sesuai, menjadikan perpindahan ke rumah kedua. Pada tahun 1790, ibu negara dipindahkan ke Philadelphia dan Washington memilih untuk tinggal di sebuah rumah banglo elegan 3 tingkat di 6th dan Market Street. Dia menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal terbaik di bandar itu. Rumah yang berharga ini juga pernah didiami oleh Presiden John Adams sebahagian dari tempohnya menerima pemimpin-pemimpin awal Amerika dan membuka jalan kepada perkembangan negara. Presiden George Washington berperanan penting dalam pemilihan lokasi bangunan putih dengan memilih secara strategik kedudukan berhampiran Capitol. Pada bulan Oktober 1792, pembinaan bangunan itu bermula. Washington meninggal dunia pada tahun 1799 tanpa menyaksikan penyiapannya, yang membuat John Adams menjadi presiden pertama yang tinggal di bangunan putih pada tahun 1400 semasa ia hampir siap. Terdapat replika bangunan putih di Ireland. Arkitek James Hoban, semasa mereka bentuk White House di Washington DC, telah mencari inspirasi dari warisan Ireland mereka. Fasad bangunan menunjukkan elemen-elemen seni bina yang mencerminkan gaya mereka, termasuk fronton dan tiang yang terinspirasi oleh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Gaya klasik ini telah menjadi terkenal secara meluas, terutama dalam bangunan awam negara-negara demokratik. Seperti kebanyakan arkitek, Hoban dipengaruhi oleh idea-idea struktur yang sedia ada. Rumah Leinster, sebuah mercu tanda di Dublin, telah memberikan impak yang signifikan kepada reka bentuk rumah guna eksekutif Amerika. James Fitzgerald, Earl of Kildare, menyuratkan pembinaan rumah tersebut untuk mewakili kepentingannya dalam masyarakat Ireland. Antara 1745 dan 1748, Fitzgerald dan arkitek Richard Castles membina kediaman yang bergaya Georgia yang elegan, walaupun kawasan itu tidak popular pada masa itu. Rumah mewah yang megah dibangun dengan batu kapur tempatan dan batu Portland, mempunyai 2 pintu masuk. Karya seni bina ini telah menarik individu terkemuka ke kawasan tersebut. Pengaruhnya juga boleh dilihat di Casablanca, mungkin diilhamkan oleh James Hoban yang belajar di Dublin dan kenal betul Leinster House. Draft awal White House menunjukkan persamaan signifikan dengan Leinster House di Dublin, Ireland, yang mengakibatkan ramai sejarawan percaya bahawa arkitek James Hoban terinspirasi oleh istana Ireland tersebut. Hoban turut memasukkan prinsip-prinsip seni bina klasik dan reka bentuk bangunan kuil dari Greece dan Roman kuno, seperti yang dinyatakan oleh fasad hadapan White House, yang berkongsi banyak ciri-ciri dengan Leinster House, seperti fronton 3 segi, tiang dan pinggiran bergerigi. Kedua-dua bangunan tersebut mempunyai 2 pintu masuk, dengan pintu masuk utama di Casablanca mempunyai fasad klasik. Pembinaan dilakukan oleh hamba sahaya. Selama beberapa dekad, sumbangan pekerja hamba yang menyertai pembinaan Casablanca dan bangunan kerajaan lain yang bersejarah di Washington DC telah diabaikan. Dokumentasi yang ada menunjukkan bahawa individu yang diperhambakan memainkan peranan penting dalam pembinaan struktur-struktur tersebut. Selepas penyelidikan yang teliti, didapati bahawa pekerja yang diperhambakan memainkan peranan penting dalam pembinaan monumen-monumen tersebut, walaupun keseluruhan penglibatan mereka mungkin masih tidak diketahui. Memandangkan lokasi geografi, tidak menghairankan bahawa pekerja yang diperhambakan telah mengambil bahagian dalam pembinaan ibu negara, kerana Washington DC dibina di tanah yang diberikan oleh Virginia dan Maryland, di mana hampir separuh daripada 750,000 budak negara itu tinggal. Individu yang diperhambakan tempatan direkrut secara paksa oleh tuan-tuan mereka selama setahun, walaupun usaha awal untuk mendatangkan buruh murah dari Eropah. Mereka memainkan peranan penting dalam semua aspek pembinaan ibu kota, termasuk di White House.
menjalankan tugas seperti pemasangan kayu, menyementara dan kerja-kerja intensif seperti memotong balak dan batu. Rekod pembayaran hamba Casablanca menunjukkan bahawa kerajaan mengupah hamba dari pemilik mereka. Dengan tukang kayu, hamba Ben, Daniel dan Peter disenaraikan di bawah James Hoban. Individu yang diperhambakan juga bertanggungjawab untuk mengekstrak batu-batu yang digunakan dalam pembinaan kerajaan. Secara ironis, Philip Reed, seorang lelaki diperhambakan menyumbang kepada penciptaan patung kebebasan yang menghias siling kupola Kapitol, menerima $1.25 setiap hari dari kerajaan persekutuan. Sejarawan Jesse J. Holland menekankan bahawa banyak naratif individu diperhambakan telah hilang disebabkan oleh kurangnya pengiktirafan terhadap sumbangan mereka. Tetapi penyelidikan yang sedang berlangsung berjanji untuk mendedahkan lebih banyak tentang individu yang menyertai pembinaan dan perkhidmatan yang diberikan di Casablanca. Bahagian barat Rumah Putih yang dibina oleh Teddy Roosevelt berfungsi sebagai hati Presiden Amerika Syarikat, menyediakan pejabat-pejabat penting dan ruang mesyuarat di 3 tingkatnya, tempat bersemadi, bilik oval, bilik kabinet, bilik keadaan dan bilik Roosevelt. Penasihat Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Casablanca dan penasihat kanan lain mempunyai pejabat di sini, ditemani oleh pasukan sokongan mereka. Bilik Media James S. Brady dan persekitaran kerja untuk Badan Media Casablanca berdekatan dengan pejabat setiausaha akhbar. Sebelum pembinaan bahagian barat, pasukan Presiden bekerja di ruang sempit di tingkat 2 kediaman eksekutif yang mendorong Theodore Roosevelt untuk mula usaha pembesaran untuk menampung keluarga dan pasukannya yang besar. Pada tahun 1902, Nyonya pertama Edith Roosevelt mengupah arkitek terkenal McKim, Mead dan White untuk menyelenggara semula Gedung Putih. Projek yang berani bertujuan untuk memisahkan kawasan kehidupan dari pejabat, memperluaskan dan mengemaskini kawasan awam, menambah baik lanskap dan mengemaskini dalaman. Kongres mengalokasikan lebih daripada $500,000 untuk pembaharuan. Asal-usul ala barat bermula dengan konsepsi sebagai struktur sementara untuk pejabat-pejabat yang telah dibuka di tempat asal rumah tanaman dan kandang. Pada tahun 1933, satu lagi reorganisasi besar terakhir dilakukan oleh Roosevelt yang lain, Franklin D. Roosevelt yang memerintahkan Eric Gugler untuk mendesain semula ala barat dengan tujuan mengendalikan isu-isu berkaitan dengan saiz dan susun atur. Gugler menggali ruang bawah tanah, menambahkan pejabat bawah tanah dan menaikkan tingkat terakhir, mengoptimalkan ruang tanpa memperbesar luas bangunan. Ini menghasilkan lorong-lorong sempit dan pejabat-pejabat yang padat untuk pasukan, tetapi termasuk bilik mesyuarat baru, pejabat setiausaha dan pejabat oval, menambah privasi Presiden. Haiwan eksotik menganggap tempat itu sebagai rumah baru mereka. Setidaknya 13 bekas Presiden Casablanca memiliki pelbagai haiwan kesayangan selain daripada anjing dan kucing. Theodore Roosevelt, sebagai contoh, mengubah kediaman rasmi menjadi sebuah kebun binatang sejati, menerima beruang dan teledu sehingga hiena dan kaviar lain, semuanya dengan nama dan personaliti yang unik. Presiden Calvin Coolidge juga menerima hadiah tidak biasa, termasuk Rebecca, rakun yang dielakkan dari meja makan. General Perensis Marquis de Lafayette meraihkan Presiden John Quincy Adams dengan buaya yang ditempatkan di dalam bak mandi di Casablanca. Andrew Jackson, yang terkenal dengan kontroversi, mengatur pertarungan ayam yang bising di kediaman Presiden, sementara burung kakaknya mengulangi perkataan lucahnya. Presiden Benjamin Harrison berseronok mengejar kambing kesayangannya, Old Whiskers, di jalan-jalan Washington bersama cucunya selepas dia melarikan diri.
Thomas Jefferson, seorang pencinta haiwan yang berdedikasi, menghargai burung hitamnya yang bijak dan mesra, Dick, yang memenuhi bilik pelajarannya dengan melancong lembut. Presiden William Howard Taft membawa lembunya yang dipercayai, Mully Wooly, ke Rumah Putih dan kemudian mengambil Pauline Wayne, seorang ratu terkenal di kalangan lembu ibu kota, yang susunya dijual seharga 50 sen seekor botol. Semasa kekacauan, semasa proses penyingkiran, dan walaupun mendapat tentangan daripada anak perempuannya, Presiden Andrew Johnson menemui keselesaan yang tak terduga dalam sekeluarga tikus putih kecil, menerima mereka dan merawat mereka. George Washington dan isterinya Martha mempunyai beberapa ekor burung beo yang tidak disukai tetapi disendiri, menunjukkan keserian apabila meninggalkannya dalam sebuah surat. Terowong rahsia diketahui oleh semua orang, terutamanya di Casablanca atas filem, tetapi lokasi tepat masih tidak diketahui oleh ramai orang. Terdapat beberapa terowong di kompleks Casablanca dan beberapa bangunan bersebelahan. Salah satunya adalah terowong Casa Putih ke Bangunan Harta, koridor bawah tanah sepanjang 701 kaki yang menghubungkan bawah tanah sayap timur kepada halaman Bangunan Harta, berfungsi sebagai laluan larian selamat bagi Presiden dalam situasi kecemasan. Dibuka pada tahun 1941, koridor bawah tanah ini direka untuk membolehkan evakuasi yang pantas ke kofre air kewangan, memastikan perlindungan Presiden dan kesinambungan urusan pentadbiran. Dengan kepanjangan 791 kaki di bawah jalan, ia mempunyai ketinggian 7 kaki dan lebar 10 kaki dengan reka bentuk berzigzag untuk mengurangkan kesan letupan bom. Tempat ini dilengkapi dengan bilik-bilik pelindungan kecil, katil-katil dan tindakan keselamatan yang ketat, termasuk ejen-ejen Secret Service, kamera, loceng kebakaran dan kunci keselamatan, menyediakan keselamatan dan perlindungan maksimum. Kompleks harta karun disambungkan oleh rangkaian terowong ke Gedung Putih dan bangunan Freedmen's Bank. Pada tahun 1987, satu terowong baru sepanjang 150 kaki dikorek secara rahsia, dikenali sebagai Projek Zepe, menghubungkan bilik oval ke sayap timur. Terowong ini menyediakan laluan selamat bagi Presiden mengakses pusat operasi kecemasan Presiden dalam keadaan kecemasan. Mana satu rahsia dalaman di Casablanca yang anda rasa paling membuat anda ingin tahu? Kongsi pendapat anda dalam komen. Untuk menonton video yang lebih menarik seperti ini, pilih salah satu kad yang dipaparkan pada skrin anda.